Hai semua, Assalamualaikum. Okey, tengok apa ada dekat tangan saya ni. Ni bukan coklat tau. Ni emas. Ni emas 1000 gram. Okey, 1000 gram bersamaan 1 kilogram lah. So, emas ni dia untuk simpanan jangka masa panjang. Kita jangan gunakan semua duit yang kita ada, duit kecemasan, duit untuk kita makan, minum tu untuk simpan emas. Tapi kita simpan emas, mana duit lebihan. Mana yang kita memang tak nak sentuh dah duit tu. Siapa yang ada bisnes, ada profit, keuntungan daripada bisnes ataupun kita ada gaji dan kita dah tolak untuk simpanan, itulah kita simpan dalam bentuk emas. Sebab apa? Bila kita dah simpan dalam bentuk duit, dia tak ada naik tau. Dia statik je macam tu. Untuk emas ni, dia naik sendiri. Kita tak payah buat apa-apa. Beli simpan dan nganga sahaja dan insya-Allah dia akan naik tanpa kita buat apa-apa. Okey? Sebab tu kita memang galakkan siapa ada profit simpanlah dalam bentuk emas. Siapa yang dah pencen, ada KWSP, ada duit SOSO ke, EPF ke, korang boleh simpan dalam bentuk emas. Keluarkan semua duit tu, alihkan dalam bentuk emas. Keuntungan tu kita sendiri yang dapat rasa bila emas ni naik. Memang kita takkan dapat rasa sekarang, dalam sebulan dua tak rasa. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun sebab emas ni jangka masa panjang. Kalau korang rasa macam emas besar macam ni, korang tak rasa mampu nak beli, jangan risau. Korang boleh menabung serendah RM100 dalam akaun Gap. Ramai yang tanya, alah saya tak mampulah nak beli segedebu. So jangan risau, kita ada solutionnya. Kita boleh menabung dalam akaun Gap dan semua ni kita boleh keluarkan dari akaun Gap. Jangan risau kalau kita rasa macam tak nak terus beli besar macam ni. Kita ada pilihan. Kita ada 100 gram, ada 50 gram, ada 20 gram, ada 10 gram, 5 gram, yang kecil-kecil 1 gram, setengah gram pun ada. Kalau kita jenis minat yang dinar bentuk bulat, kita boleh keluarkan bentuk dinar. Kalau kita minat yang gambar-gambar, koleksi pun boleh. So tak ada masalah, tak ada alasan untuk tak simpan emas. Untuk anak-anak kita yang baru lahir, baru je dapat maikit kan, boleh keluarkan emas untuk dia. Kalau rasa macam nak keluarkan barang kemas, boleh 999. Kalau rasa macam nak keluarkan dalam bentuk golbar dinar pun boleh. Ataupun nak simpan je dalam tu pun boleh. Emas anak-anak kita yang kita dah tabung dalam akaun Gap Junior tu, jangan risau, dia tak akan hilang. Korang boleh menabung dan korang boleh keluarkan jadi fizikal ataupun korang biarkan sahaja. Okey, senang kita nak monitor, kita nak buat sama rata pun boleh. Itulah harta pusaka kita nak bagi pada dia orang. And then benda tu dia akan naik. Dia bukan sekadar duit. Dia harta yang dia akan meningkat dengan sendirinya. Dan benda tu boleh jadi dana pendidikan, boleh dana kecemasan untuk anak-anak kita besar nanti, dan boleh permulaan dia hidup lah. Siapa yang belum mula simpan emas, baik simpan sekarang sebelum emas jadi 1000 per gram. Waktu tu nak menyesal pun dah tak boleh. So, jangan lupa simpan emas sekarang. Klik link, kami akan bantu.